Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam Nizamul TV Kaki Review. Hari ni kita nak reviewkan, kita nak unboxkan iaitu Angle Grinder KAG 005 model baru. Korang tak tahu kan macam mana korang dapat bentuk box dia kan? Ini dia. Sebelum tu korang subscribe dulu guys. So, bila korang beli bang untuk Angle Grinder, inilah box yang korang dapat. Memang cantik bang. Warna kuning, warna hitam. Boleh bawa ke mana-mana, boleh simpan dalam kereta. Bila kita buka bang, korang tengok dia barang dia. Memang meriah. So inilah barang set yang korang dapat bila korang beli Angle Grinder. Pertama mestilah of course korang dapat manual instruction. Kalau korang nak baca, korang boleh baca. Tak ada masalah. Kalau korang rajin lah tak nak baca, korang campak je. Lepas tu korang dapat sekali dengan warranty card. Nampak? Chip landu bang sebagai duta kilat. Ni dia. Warranty pun ada, jangan risau. Ada 18 bulan warranty. Dulu setahun kan. Sekarang ni motor brushless semua dah pakai 18 bulan warranty, charging bateri 1 tahun warranty, dan ada 7 hari money back guarantee. So, korang akan dapat juga satu set glove ni bang. Satu set glove ni. Korang boleh pakai je, nak pakai safety dulu. Semasa kalau korang nak pakai, dapat tak? Memang cantik gila, getah kat depan ni. So, dia memang sangat-sangat grip lah. Nampak kan? So, memang meriah lah. Abang cantik nak pakai glove ni. Nak buat kerja-kerja kan? Apa masalah dia dapat? Tengok cantik kan? Okay, so bila korang beli bang, korang ada bateri slot empty ataupun Makita 4.020V. Korang boleh pilih juga nak yang satu bateri boleh, nak dua bateri pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu charger kita bagi universal 1.5A iaitu fast charging. Dulu charger ni boleh pakai charger cucuk, sekarang tak payah. Dulu cucuk macam ni, cucuk kat sini kan, sekarang tak payah dah. Semua dah pakai fast charging. Masuk saja, lampu daripada hijau akan bertukar menjadi warna merah. Okey, lepas tu korang dapat sekali. Apa lagi korang dapat? Inilah set dia. Ni dia punya safeguard. Ini korang wajib kena pakai untuk nak mengelakkan mata pecah semasa korang nak pakai. Bahaya kalau kena anggota badan. Okey, lepas tu korang dapat sekali. Ni pin range. Nampak? Ini dia punya pin range untuk nak buka mata grinder. Lepas tu korang dapat juga dengan dia punya handle. Nak pakai side kiri boleh, kanan pun boleh, tak ada masalah. Tengoklah mana korang punya rasa selesa. Tak ada masalah tu. Nampak? So kita boleh ikat tadi. Nak pakai kiri boleh, kanan pun boleh. Ikut anda punya keselesaan. Korang masuk je kat sini. On. Nampak? Ada auto run, maksudnya tak sentiasa korang nak tekan trigger. Dan ada 3 kelajuan. Dia punya trim dia pakai M10, mata pakai 4 inci. So boleh pakai 5 function. Boleh buat grinder, boleh buat cutting, boleh buat polisher, boleh buat sander, dan boleh jadi chainsaw 12 inci. So siapa yang berminat untuk menjadi grinder ni untuk kerja-kerja bertukar, korang pergi masuk dekat Kilat Official yang rasmi punya. Okey, itu saja kita punya review kita hari ni. Jangan lupa like, follow dan subscribe dulu guys.